Ada nak bawa dulu, lepas tu entah balik. Bangunkan. Ada Bangunkan naik. dulu. Bye-bye dah. Bye-bye. Bye-bye. Senyum manis. Kontes motor polis. Bye-bye. Bye. Okey. Sekarang kita berada di Batu Gajah. Akan menaiki Cameron Highland melalui jalan Batu Gajah Simpang Pulai. Okey. Sekarang kita berada di Kelly Castle. Kelly Castle. So kita akan menaiki Cameron Highland melalui jalan Simpang Pulai. Okey. Zaz. Bye. Sekarang kita berada di sepadan negeri Perak. Dan kita akan memasuki Cameron Highland. Selamat sampai Cameron. Jam juga korang. Menyelit-jelit Tak nak yang. Kelebihan je boleh menyelit-jelit. Tu. Hello. Kak. Sekarang kami berada di Cameron Lavender. Cameron Lavender, kita boleh tengok. Okey. Okay, so selepas Cameron Lavender kami tiba di Kia Farm. So dekat Cameron Highland ni, inilah tempat paling ramai orang nak singgah. So nampak tak suhu kat situ, tapi tak nak baca dia punya sejuk. So dekat sini tempat membeli belah. Tempat dia macam-macam ada, daripada segi bahan mentah sampailah ke produk makanan. Nampak tu bunga-bunga segar, bunga-bunga hidup. So macam-macam lah buatangan. So dekat sini nampak aiskrim strawberry tu memang paling banyak orang cari. Inilah yang tempat-tempat viral tu. Apa nama entah saya tak pasti. So nampak dia punya apa ni, cheese tart, kek-kek yang berasaskan strawberry. Kalau tengok TikTok senuk perut tu banyak ada review makanan-makanan dekat sini. Mungkin dia orang Cameron kot. Nampak tu jagung panas-panas, ubi panas-panas. So yang ni antara menu hot item. Naik atas Cameron ni wajib kena ambil ni, apa nama ni, strawberry matcha dengan air strawberry. Memang sedap dan manis. Nampak tu guys, melting dan nutting. So nampak tu, sambil-sambil kita jalan tengoklah pokok-pokok bunga kot ada yang nak beli. Cik Ani ke Cik Pozi ke, boleh balik tanam kat taman. So lepas tu kita tengok apa nama kedai ni, pop stick ice cream. Yang ni kami pun dah sejuk-sejuk tadi makan panas, nak makan sejuk balik. Dan kita tengok je lah apa yang ada, kita tengok je apa yang ada kat dalam tu. Nampak tu ada ice cream berasaskan strawberry ke apa-apa benda yang ada atas Cameron Highland ni, semua dijadikan ice cream. Okey. So lepas tu kita naik ke Pekan Berincang, kita sampai ke roundabout Cameron Highland ni. Kalau sampai kat Pekan Berincang mesti jumpa roundabout. Nampak tu sejuk tak tahan sejuk. Sebelah dengan McD ni ada roundabout. So kita teduh kejap sambil-sambil orang rumah bayar TikTok COD. Selamat datang ke homestay. Ya.
Oi, tak boleh. Cameron. Bilik pertama. Okey. Kita tengok pula tu. Bilik kedua. Okey, bilik ketiga. Oh, ni bilik pertama. Oh, semua ada tanda. Oh, besar. Tengok sikit view orang tamu mana. Ya. Ya. Orang menanam pokok. Ya. Ada kursi on ah. Uish. Okay, so selepas kita check in, kita keluar ambil angin petang sekejap. Ambil angin petang berada di Smoke House. Okay, tempat ni memang cantik gila. Sekarang kita berada di Smoke House. Okay. Tengok lagi. Okay. Dah pusing tak? Okay. Hai guys, okay, kita dah sampai sekarang jam 5 petang. Kita sampai dekat Margu. Okay. Cameron Highland. Suhu 24 darjah Celsius. Okay guys. Suasana di Pekan Tanah Rata. Cantik Apa tinggi ya? Sangat cantik Macam kat London. Ada makan. No, sini lah ni. Dari arah Tanah Rata kita akan nampak selamat datang Cameron Highland. Kalau dari arah Ringlet, dari arah Tapah lalu Ringlet, kita akan jumpa Tanah Rata dahulu. Okay. Tengok bunga dia merah gila. Cantik gila. Jom, kali ni kita nak pergi tengok hutan Lipo Parade Force Cameron Highland. Tengok dia punya ni mosi-mosi forest dia pun masih ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oi, tingginya. Tu apa duk bunyi air tu. Okey, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cari kedai steamboat tak buka. Last kita beli. Kita cari barang sendiri, masak steamboat. Masak steamboat sendiri. Kita cari dekat mana ni? Sai Maju Fresh Mart dekat Golden Hill. Serai dan sayur semua ada. Tinggal nak beli sayur-sayur je. Okey Kita pergi Highland Steamboat Cheese and Grill. Kena menyeberangi sungai. Jom. Nanti orang booking tempat. Habis tak ada tempat, penuh gaya ni. Okey, masuk. Wah, dia cantik lah. Selamat datang. Cantik. Not full. So dekat dalam kawasan ni pun ada tempat kanak-kanak bermain ya, macam-macam mainan. So mana parent-parent yang nak tinggalkan anak sambil makan, tak ada masalah. Tinggal bayar je token-token dekat dalam tu. Korang tengok ni guys, memang ramai gila orang kat dalam ni. Katanya tempat ni memang selalu full. Okey, so ni antara menu-menu yang diorang hidangkan. Bahan mentah dia ada seafood. Macam-macam pelik-pelik seafood ada dekat atas Bukit Cameron Highland ni. Saya pun heran lah.
Kemudian ada bobola-bobola. Biasalah bobola-bobola buat steamboat ni. Kat bawah kita boleh jumpa. Kat sini pun ada ketam, seafood, apa semua. So antara ni diorang peram dengan lemon. Antara barang-barang yang paling pelik inilah shell warna oranye. Okay guys. So kat situ ada isi-isi ayam dia macam-macam. Berbelas jenis perisa lah. Perisa BBQ lah, perisa itu lah. So daging pun ada, kambing pun ada. So ni sos-sos yang disediakan memang sedap lah. Macam-macam sos ada dan juga sayur-sayuran berbagai jenis cendawan. Korang tahulah kat Cameron Highland ni memang tempat dia orang lah kalau sayur-sayur ni, betul tak? Kat sini juga dia menyediakan dessert, macam-macam dessert. Nampak tu guys. Ini antara menu-menu yang kami pilih. So memang tak sabarlah apa lagi kita masak. Okay. Kuah dia Balik dari apa tadi? Tanah Ratu. Kapus Kapus di Tanah Ratu. Kanan cantik. Tu dia penuh. Kanan cantik oh. Okey. Kanan. Okay, sekarang kita berada di Cameron Centrum. Okay, Cameron Centrum. Tengok suasana dia. Ramai. Macam sama je. Rosak dah. Sorry. Meter rosak ya. Sorry. Sebenarnya 4 darjah Celsius. Sebenarnya 4. Okey, so aktiviti hari kedua adalah kita panjat ladang teh Boh Sungai Palas. Dekat sini tempat dia kita kena turun dekat Nova Highland tu. Dekat depan itu ada satu jalan dia turun ke bawah, sampailah ke bawah baru kita akan jumpa tempat yang macam ni. So daripada jauh kita boleh nampak dah ada ladang teh tu. So bila sampai memang kita dihidangkan dengan bukit-bukit yang penuh dengan ladang teh. Tempat ni memang cantik gila guys. Memang seronok, memang segar je kat sini. Kita kena mendaki. So tempat parking kereta dekat bawah tadi tu macam kenal. Kita orang sebenarnya menyambut tetamu daripada Batu Gajah tempat kecil tu. Tu nama dia Adam. Nampak dia panjat tangga. Tangga ni tak silap ada 200 lebih kena panjat tangga bawah. So kat sini memang kena panjat bawah sana tu. Panjat tangga. Tengok pemandangan dia memang cantik guys. Tu nampak ujung tu kita orang parking tu. Jangan terkejut, budak-budak pun boleh panjat. So boleh menikmati pemandangan dia dekat sini. Kat sini dah tak silap lakonan cerita Ombak Rindu tu. Memang cantik guys. So dekat sini bila dah sampai atas ada kafe dia lah. So bila kafe korang nak makan apa terpulang lah apa yang ada dekat sini. Nak makan, tak nak makan pun tak apa. Boleh ambil dia punya angin santai-santai, tak ada masalah. So budak tu memang kita orang pun surprise lah. Atuk Ma dia dengan atuk dia bawa naik atas nak juga ikut pergi Cameron Highland. So kita orang pun sambut lah dia orang dekat teh Boh Sungai Palas. Kalau sampai kita orang OTD ambil gambar dahulu. Ni dekat tempat parking dia memang cantik guys.
Okay, kita nak pergi naik Sentrum Cameron. Okay, kita menuruni daripada naik Central Market. Apa nama dia? Apa nama dia tu? Ha? Bu. Cepat pergi gambar dengan patung tu. Pergi pegang patung, cepat. Go. Patung ni baik je, comel je. Apa nama patung ni? Labubu. Ha, pergi. Duduk sebelah dia, papa ambil gambar, cepat. Okay, tengok sini Adam. Adam, tengok sini. Tengok papa Adam. Duduk kira tangan dia aja. Suasana hari raya di perantauan Aidil Adha. Okay. Ada budak mengamuk nak labubu. Ada budak mengamuk. Hai. Tengok dia buat perangai, Hai. Okay, so lepas pada naik Sentrum tadi, kita datang pula ke night market Cameron Highlands. Sebelah je tadi tu. So dekat jalan sini dia macam pasar malam jugalah, tapi versi uptown. Ada sayur, ada bunga-bunga segar. Kemudian ada macam ada kitchen, nampak cenderahati souvenir yang mana nak beli buah tangan, bawa balik ke kampung masing-masing, bolehlah beli kat sini. Macam-macam ada guys, tempat makan, macam-macam makanan juga. Strawberry pun ada juga, tak ada masalah, segar-segar katanya baru petik petang tadi. Apa semua barang yang ada dekat K-Farm pun semua ada dekat sini. Tu ada lagi. Okay, so pagi esoknya memenangkan diorang tak sempat makan steamboat, kita buat steamboat, masak-masak dekat rumah. Okay guys, sekarang kita tengah lihat sarapan dekat mana? Cameron. Ui, cantiknya semuanya. Mana kabus? Cuba tunjuk dekat papa, dekat video. Oh, iya ke? Ui, sedapnya. Adam makan apa tu? Adam makan apa? Toyam. Nasi toyam. Okey, tengok sikit nasi toyam. Woi, cantiknya. Sekarang kita berada di Kia Farm. Tempat barang-barang macam-macam jualan. Cantik dalam kotak tu. Dalam kotak tak ada ikan tu. Okay, ada binatang apa ni? Kalpaka ke apa? Nama dia apa? Nama dia Wabak. Okey, tengok dia makan. Rego Camilo. Rego Camilo. Okey dah, jom. Ya, go. Okey, so lepas daripada K-Farm, kita singgah ke Tanah Rata di Mardi Agro Park. So dekat sini kita boleh cuci mata lah, tempat yang semalam kami pergi tu. So kat sini kami ambil keluar je sebab kami nak singgah-singgah ambil gambar je. So lepas tu kita turun melalui jalan Ringlet sebab kita nak pergi ke Papah. So jalan dia berliku-liku lah, memang bosan. Lepas tu sambil kita bosan, kita nyanyi-nyanyi dulu. Sekarang kami berada di Latar Iskandar. Cantik, tempat dia memang cantik, nice. Jadi santai-santai, ambil mood jap. Lepas kita jalan kona-kona. Wow.
Wow. So lepas habis jalan selekong-selekong kat tapah dari tu kita masuk air plus. Rupanya ada 2 gajah. Hujan selebat-lebatnya. So penamat cerita kali ni dengan hujan yang lebat. Bye-bye. Tak percaya aku buat, apa ku nak buat, buat sampai jadi bukit terbalik, si tak